Dalam podcast kali ini, kita akan membahaskan etika penggunaan media sosial berlandaskan maqasid syariah. Mari kita lihat. Media sosial ialah platform dalam talian yang membolehkan pengguna berkomunikasi, berkongsi maklumat, berinteraksi serta menghasilkan kandungan seperti teks, gambar dan video secara segera. Media sosial kini telah menjadi sebahagian perkara yang penting dalam kehidupan masyarakat moden. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengetahui dan mempelajari etika-etika penggunaan media sosial berdasarkan maqasid syariah. Antara etika-etika penggunaan media sosial yang pertama, tidak menyebarkan berita palsu atau fitnah. Kedua, menjaga privasi dan maklumat peribadi. Yang ketiga, mengutamakan perpaduan dan mengelakkan perpecahan. Yang keempat, berinteraksi secara berhikmah dan beradab. Kelima, menjaga aurat atau diri dalam perkongsian gambar atau video. Keenam, menjaga aib diri dan orang lain. Ketujuh, menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam dunia maya. Ke-8, menggunakan media sosial dengan tujuan yang baik dan bermanfaat. Serta yang terakhir, bertanggungjawab terhadap kesan setiap perkongsian. Kita masuk kepada etika menggunakan media sosial berlandaskan hifzuddin, iaitu menjaga agama. Hifzuddin merujuk kepada usaha memastikan rukun-rukun agama, hukum hakam serta nilai-nilai dalam Islam diterapkan dalam kehidupan, di samping menolak segala perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti kekufuran dan bid'ah. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang bermaksud, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka dengan itu, berlandaskan hifzuddin, apakah etika ketika menggunakan media sosial? Pertama, penyebaran kandungan berfaedah. Menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan ilmu agama yang sahih, nasihat yang membina dan peringatan tentang nilai-nilai murni. Kedua, menjauhi kandungan negatif dan berita palsu. Memilih untuk tidak mengikuti, berkongsi atau menghasilkan kandungan yang mengandungi maksiat, fitnah, berita palsu atau unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga, menggunakan media sosial sebagai alat dakwah. Memanfaatkan capaian media sosial yang luas untuk berdakwah secara global, menyampaikan mesej Islam yang rahmah dan inklusif kepada khalayak ramai. Baiklah, kita akan masuk kepada penerangan hifzu an-nafs. Hifzu an-nafs bermaksud menjaga nyawa dan merupakan prinsip penting dalam maqasid syariah. Islam melarang pembunuhan termasuk membunuh diri dan menetapkan hukuman tertentu untuk memastikan keadilan serta melindungi masyarakat. Dalam era digital, prinsip ini juga menuntut kita mengelakkan kandungan berbahaya seperti buli cyber, maklumat palsu atau cabaran berisiko yang boleh mengancam keselamatan. Pemerintah dan masyarakat turut bertanggungjawab memastikan nyawa semua pihak terpelihara. Secara keseluruhan, hifzu an-nafs menegaskan kewajipan menjaga dan menghormati nyawa dalam semua keadaan termasuk di media sosial. Dari sudut media sosial, contoh memelihara nyawa: yang pertama, menghindari konten berbahaya; yang kedua, mencegah perundungan cyber iaitu cyberbullying; yang ketiga, melindungi data peribadi; yang keempat, menyebarkan maklumat kesihatan yang tepat; yang kelima, melaporkan ancaman dan kandungan yang berbahaya; yang keenam, mengawal ketagihan penggunaan media sosial secara berlebihan. Etika penggunaan media sosial berlandaskan maqasid syariah, iaitu tentang memelihara akal. Hifzul al-akal atau memelihara akal dalam maqasid syariah bermaksud menjaga kesihatan mental, intelektual dan kesedaran manusia agar terhindar daripada perkara yang merosakkan pemikiran, menghilangkan rasional atau menghalang seseorang daripada berfikir secara waras. Islam menuntut umatnya menjauhi segala bentuk perkara yang boleh merosakkan akal seperti arak, dadah, hiburan melampau, maklumat palsu serta ideologi yang menyesatkan. Seterusnya, kita tengok contoh memelihara akal dari sudut media sosial. Yang pertama, perlulah menghadkan masa penggunaan media sosial. Yang kedua, memilih kandungan yang bermanfaat. Yang ketiga, berfikir secara kritis sebelum berkongsi. Contoh yang keempat pula adalah gunakan media sosial untuk pembelajaran dan pembangunan diri. Memelihara keturunan ataupun hifzu an-nafs dalam maqasid syariah ini bermaksud menjaga kesucian nasab, kehormatan diri dan kelangsungan generasi yang bermoral serta sejahtera. Yang mana dalam memelihara keturunan ini, Islam menegaskan bahawa menjaga keturunan bukan sekadar untuk mengelakkan zina, tapi dia merangkumi pembinaan institusi keluarga melalui perkahwinan yang sah, memastikan hak anak terpelihara, mendidik mereka dengan akhlak dan iman,
serta melindungi maruah daripada kerosakan sosial. Contoh memelihara keturunan dari perspektif media sosial. Yang pertama adalah menjaga maruah keluarga di media sosial, tidak memuat naik gambar anak atau ahli keluarga dengan pakaian tak sopan, tidak berkongsi video atau cerita yang boleh memalukan keluarga seperti pergaduhan atau kesilapan anak, dan perkara-perkara seperti itu adalah privasi keluarga yang sepatutnya kita rahsiakan daripada masyarakat luar. Yang kedua adalah mengawal kandungan yang tidak bermoral seperti mengelakkan menonton, menyukai atau berkongsi konten berunsur becah atau seksual, dan sepatutnya tidak perlu dan tidak ada keperluan untuk remaja ataupun masyarakat untuk menonton program-program ataupun video-video konten-konten yang berunsurkan becah dan sebagainya. Contoh yang ketiga adalah melindungi anak daripada pengaruh buruk maya, yang mana menggunakan ciri-ciri parental control ataupun kita kontrol anak-anak kita dalam penggunaan media sosial, had dan masa ataupun limit mereka dalam penggunaan media sosial. Kita masuk pula kepada memelihara harta dari sudut media sosial. Memelihara harta ataupun hifzul al-mal dalam maqasid syariah merujuk kepada upaya menjaga kekayaan, aset masyarakat agar diperoleh, dikelola dan dimanfaatkan secara halal, adil serta bebas dari pemusnahan atau pemindahan haram. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi dengan melindungi hak milik individu dan masyarakat dari ancaman seperti penipuan, pencurian, riba ataupun penindasan finansial. Contoh memelihara harta dari sudut media sosial. Pertama, menyemak kesahihan iklan dan penjual dalam talian. Melindungi harta dengan pembeli daripada penjual yang dipercayai. Contohnya seperti membeli melalui platform yang ada rating dan polisi perlindungan pembeli. Kedua, mengelak daripada mempamerkan harta secara berlebihan iaitu riak. Menunjuk kekayaan boleh mengundang jenayah, iri hati ataupun scam. Contoh, tidak selalu memuat naik koleksi emas atau wang tunai di TikTok maupun di media sosial yang lain. Ketiga, berbelanja secara berhemah dalam aplikasi. Elakkan pembelian impulsif seperti game item, stiker ataupun barangan yang tidak perlukan, dan tetapkan limit perbelanjaan dalam Google Play ataupun Shopee Pay. Dapat disimpulkan, kita perlu menggunakan media sosial dengan bijak berlandaskan maqasid syariah agar kita dapat menjaga diri, keluarga serta masyarakat. Semoga video ini bermanfaat kepada semua dan jumpa lagi pada video podcast yang akan datang. Sekian, terima kasih.